Dekat Ipoh pun ada kedai yang serve yogurt dalam tin. Ini first time awak tahu ni. Nama kedai ni I like yogurt in can. Mau kita masuk. Korang orang Ipoh yang mana penggemar yogurt, korang kena try datang sini. Kedai dia dah lawa warna pink. Yang paling penting bahan yang dia mau pakai halal. Untuk hari ni awak try beberapa jenis yogurt dalam tin dekat sini. Dan yang bestnya yogurt dekat sini dia low fat dengan low sugar. Lepas tu ada macam-macam jenis flavor yang kamu boleh order dekat sini. Yang macam awak try ni pink guava yogurt. Pada awak gemar yogurt kat sini sebab dia tak masam sangat. Dan yang paling penting fresh handmade. Barulah sedap makan yang fresh punya. Korang juga boleh try fresh fruit tea punya series. Macam yang awak try ni watermelon peach. Macam yang awak minum tadi size tin dia 500ml. Dan yang ni pula 330ml punya size. Awak memang gemar design tin dia. Comel. Sebab apa? Warna pink. Yang nak makan yogurt ice cream dekat sini pun ada. Awak try flavor mango dengan flavor Oreo. Yang bestnya yogurt ice cream ni dia ada rasa lemak-lemak sikit. Ada rasa masam. Ada rasa manis. Yang ni pun korang kena cuba kalau datang sini. Traditional yogurt. Dan rasa dia sama macam korang makan Greek yogurt. Yang nak makan kudak-kudak ringan, korang boleh order ni Smile Apple. Pun macam-macam jenis flavor yang korang boleh pilih untuk inti dalam tu. Tapi flavor yang paling awak gemar, flavor coklat dengan flavor peanut. Jadi untuk korang yang nak makan yogurt yang rare macam ni, serve dalam tin, korang boleh datang dekat sini. I like yogurt in can Ipoh.